So bila saya dah makan kat sini, so rasa dia lagi power lah daripada Kuala Pilah. Assalamualaikum, nama saya Rara. Saya dari Bandar Sarjana Putra. Kita dah beberapa kali datang bawa kawan, bawa mak, bawa ni lah staff-staff. To be honest, saya penggemar masakan Negeri Sembilan, which is masak lemak cili api lah. So selalu kita akan ke Kuala Pilah untuk makan. Tapi recently yang saya pergi Kuala Pilah, dia tak berapa kick dah macam dulu makanan dia. So bila saya dah makan kat sini, so rasa dia lagi power lah daripada Kuala Pilah. To be honest lah, itulah membuatkan kami datang kat sini hari ni. Yang apa yang saya gemar kat sini, dia punya ni ikan patin, patin tempoyak tu. Lepas tu masak lemak, daging salai, siput sedut. Dan macam-macam lah. Memang best masakan kat sini. Dia macam masakan di rumah, home cook. Lepas tu killer dia dekat sini ialah coffee dia. Coffee dia tak dapat kat mana-mana, sebab coffee dia lain pada lain lah. Lepas kita menikmati juadah yang utama tu, memang kita akan minum kopi dia. Dia bekalkan juga macam biskut kering untuk kita makan. To be honest, dia punya suasana pun suasana kampung, macam rumah kayu. Suasana dia pun ambience yang sangat tenang. Dekorasi pun cantik. Dia punya sistem pengambilan makanan pun teratur. Orang kat luar sana, siapa yang nak menikmati juadah Negeri Sembilan, saya recommend sangat kedai Saleh Power ni dekat Jalan Kebun, sebab memang rasa dia kick, memang power. Kalau you all nak menikmati makanan Negeri Sembilan, tak perlu pergi jauh-jauh. Yang area Selangor, boleh datang kat sini.